أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه توبة من عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب العالمين. أما بعد. Kitab yang pertama
Kitab Kashful Ghaibiyah karangan Al-Alim Allamah Tuan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Muka surat 49. Baris yang ke-15 daripada bawah. Baris yang ke-15 daripada bawah. Dan bersalahan ulama situ. Bismillahirrahmanirrahim. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif, dan bersalahan, yakni ikhtilaf ataupun khilaf. Dan bersalahan, maknanya bersalahan itu ialah ikhtilaf, berselisih pandangan ulama. Dan bersalahan ulama pada zahir Sufyani, tu bacanya Sufyani, yakni pada zahir Sufyani. Zahir itu maknanya keluar, zahir dengan murad keluar, ataupun boleh juga muncul, ya. Bahasa Pantai Timur, tubi, muncul, tu makna zahir. Sufyani ni yakni satu nama yang telah disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Nabi ada sebut banyak tentang Sufyani. Jadi Sufyani ni mudah katanya satu kumpulan, satu kelompok yang sangat zalim lagi kejam, yang akan menentang Imam Al-Mahdi. Inilah Sufyani yang dimaksud di sini. Jadi dia ni, Sufyani ni satu nama istilah yang merujuk kepada satu kumpulan. Satu kumpulan yang mana ketuanya yang maknanya pemimpin dia lah, Nabi sebut daripada keturunan Abi Sufyan. Abi Sufyan bin Harb, yakni bapa kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan tu maknanya
Diambil daripada perkataan Sufyani. Jadi keturunan Abi Sufyan. Kan Abi Sufyan ni kan antara orang yang kuat melawan, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Sufyan. Kemudian anaknya Muawiyah, antara sahabat besar Nabi lah, Sayyidina Muawiyah. Akhirnya Muawiyah ni apabila Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Ali kan khalifah yang keempat, kan? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas wafat Sayyidina Ali syahid, dibunuh ketika mana Sayyidina Ali menetap di di Iraq, di Kufah. Masa Sayyidina Ali jadi khalifah, dia menetap di Kufah, Iraq. Jadi selepas daripada semayang subuh, Sayyidina Ali ini nak dalam perjalanan nak pulang ke rumah lepas semayang subuh, dia ditikam daripada belakang. Orang panggil istilah ni baru betul tikam belakang nama dia. Tikam belakang ni akhirnya jadi peribahasa orang Melayu. Tikam belakang maknanya, kalau tikam belakang peribahasa tu maknanya cocok daripada belakang. Maknanya fitnah. Fitnah. Buat cerita. Itu kalau bahasa kita. Tapi yang ni Sayyidina Ali karramallahu wajhah benar-benar ditikam daripada belakang. Dan yang menikamnya tu seorang, bukan orang kafir, seorang yang hafiz Quran, orang yang kuat beribadat, malamnya penuh dengan ibadat, siangnya banyak puasa, seorang yang alim dalam bab Quran, al-hafiz. Itu pembunuh Sayyidina Ali, namanya Abdurrahman bin Muljam, laknatullah alaih. Kita sebut laknatullah pasal apa? Beliau adalah pembunuh menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembunuh Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Muljam nama dia. Orangnya masya-Allah, baca riwayat kisah dia, orang yang hebat, hafal Quran. Bahkan ketika dia nak tikam Sayyidina Ali itu, lepas dia tikam Sayyidina Ali, siap baca firman Allah Subhanahu wa taala. Dia baca ayat apa dia? Lepas dia tikam Sayyidina Ali itu, dia baca, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dia baca ayat tu. Lepas dia tikam, dia baca ayat tu. Surah Baqarah juzuk yang kedua, ayat tu dia baca. Konon-kononnya beliau menganggap tindakannya membunuh Sayyidina Ali itu adalah jihad di sisi Allah SWT. Maka lahir daripada keturunan Abdurrahman bin Muljam ni, dia mesti ada keturunan dia. Abdurrahman bin Muljam ni keturunan yang lahir pada hari ini. Kita nak tengok siapa ciri-cirinya. Iaitu hari ini, kalau kita tengok siapa golongan kelompok yang paling tak senang dengan Ahlul Bait Nabi hari ini, yang paling benci dengan Ahlul Bait Nabi. Tapi dia ni orang hafal Quran. Siapa? Kita tengok hari ini kelompok yang tak senang, macam-macam fitnah dikatanya kepada Ahlul Bait Nabi ini.
Macam-macam dia kata. Ya. Antaranya ialah kalau kita tengok para habaib, para habib-habib yang datang kan daripada Yaman, dituduhnya golongan kuburiyun. Tu benih-benih Abdul Rahman bin Muljam lah tu. Tak senang dengan Ahlul Bait Nabi. Baik. Jadi stop situ. Panjang pula cerita nanti. Baik, kemudian bila Sayyidina Ali karamallahu wajhah syahid, siapa yang ganti Sayyidina Ali lepas tu? Siapa yang naik ganti khalifah? Sebab masa tu jawatan khalifah ni jadi rebutan. Hak ni nak naik, hak ni nak naik, ini nak naik. Jadi sebab politik lah. Kemudian naik cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan naik kejap. Tapi naik tak lama, 6 bulan aja. Sebab apa? Dia akhirnya Sayyidina Hasan memilih untuk meletakkan jawatan. Kenapa? Kerana beliau melihat jawatan khalifah itu sudah menjadi tidak selamat. Kerana ramai orang yang mendengki jawatan khalifah. Jadi bibit-bibit melihat kepada jawatan itu sebagai satu habuan duniawi, mencari pengaruh, pangkat, sudah mula ketika itu. Bibit-bibit ke situ sudah ada. Jadi Sayyidina Hasan diganti sekejap. Tetapi tidak disebut sebagai khalifah yang kelima. Sekadar sekejap, 6 bulan, 5 bulan ke 6 bulan macam tu. Kemudian Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menarik diri dan melepaskan jawatan khalifah tu. Kerana beliau mengambil langkah menjaga maslahah ummah. Nampaknya tak boleh kata. Kemudian bila Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menarik diri daripada khalifah, maka naik siapa dia? Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Naik dia. Maka Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ni bila dia naik jadi khalifah, maka bermulalah era pemerintahan khalifah selepas khalifah yang 4 ni. Maka bermulalah sistem khalifah umat Islam ni bermula dengan keturunan Bani Umayyah dipanggil. Maka Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ni adalah daripada kalangan Bani Umayyah, kabilah Bani Umayyah yang dilantik menjadi khalifah selepas Sayyidina Hasan menarik diri. Jadi khalifah lah Sayyidina Muawiyah. Lepas tu yang selepas daripada Sayyidina Muawiyah naik pula anak dia Yazid bin Muawiyah. Lepas tu dipanggil sistem apa ni? Sistem monarki. Anak beranak, cucu, lepas tu kaum kerabat dia. Jadi jumlah khalifah-khalifah yang berasal daripada Bani Umayyah ni ada 14 orang semuanya. Bila lepas 14 ni pindah kepada pula Bani Abbasiyah pula. Bani Abbasiyah. Kemudian barulah lepas tu Turki, maknanya Osmaniyah. Osmaniyah paling lama, 600 tahun lebih. Paling lama, berakhir pada tahun 1924 yang lalu. Itu sejarah dia. Baik. Jadi kalau kita tengok Sayyidina Muawiyah ni pengasas sistem khalifah Bani Umayyah, 14 orang. Baik. Jadi di antara 14 orang khalifah Bani Umayyah ni, kalau kita tengok nombor 8 punya khalifah, siapa dia? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Jadi
ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dia adalah sosok tubuh seorang manusia yang gaya pemerintahannya, sifat takwanya, sifat zuhudnya yang paling mirip dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, orang yang sangat hebat. Maka ulama pun sepakat mengatakan bahawa khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jadi walaupun Sayyidina Muawiyah tu sahabat besar Nabi, tetapi ulama lebih memilih kepada siapakah khalifah yang diiktiraf. Nombor 5, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nombor 5. Itu dia. Kenapa dia? Kerana dia ambil kira takwanya paling mirip dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita ambil satu contoh. Umar bin Abdul Aziz ni dahsyat dia punya takwa dia. Dia punya rasa takut dia pada Allah. Dia khalifah, tiap-tiap hari Jumaat dia akan naik mimbar untuk baca khutbah. Dan dia akan menjadi imam solat Jumaat. Bila tak kala dia naik baca khutbah, maka rukun khutbah ni seperti mana yang kita sedia maklum, ittaqullah. Bila Sayyidina Umar ni dia naik, disebut ittaqullah, dia berhenti. Lalu orang melihat daripada kepalanya sampai ke kakinya menggeletar. Tiap-tiap kali dia baca ittaqullah. Ketika dia naik baca khutbah tu, sebut ittaqullah, dia berhenti. Lalu orang tengok menggeletar. Dan air mukanya berubah daripada air muka biasa, jadi orang tengok air muka dia tu berubah macam mayat. Macam mayat punya air muka. Pucat macam mayat. Kenapa? Kerana rasa takut dia kepada Allah begitu tinggi. Sehingga tara tu. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Orang yang paling mirip dengan Sayyidina Ali dari segi sudut pemerintahannya. Maka sebab itu ulama sepakat mengangkat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah Rasulullah yang kelima. Lepas pada Sayyidina Ali. Walaupun kan banyak tu kan. Sayyidina Hasannya, Sayyidina Muawiyahnya, Yazid bin Muawiyah, banyak lagi lah tu. Bani Umayyah je ada 14 orang. Jadi yang ke-8 tu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diiktiraf sebagai khalifah yang kelima. Gitu. Ya? Yang lain, maknanya sampai ke kelima je lah. Dia ambil dari segi maknanya, orang kalau Sayyidina Abu Bakar memang tak dilawan dah. Iman Abu Bakar, Nabi sendiri iktiraf. Iman Abu Bakar ni kalau ditimbang dengan seluruh manusia ni, berat lagi iman Abu Bakar. Satu Nabi iktiraf sendiri tu. Lepas tu Umar pun orang yang hebat. Osman orang yang hebat. Sayyidina Ali orang yang hebat. Sebab itu nak letak nombor 5 ni bukan calang-calang untuk ditarafkan khalifah Rasulullah yang kelima. Maka orangnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Baik. Daripada keturunan ni lah ni. Keturunan ni. Apa dia? Abi Sufyan Al-Umawi. Dia dah Abi Sufyan tu. Maka lahir akhir zaman nanti kelompok yang dinisbahkan kepada nama Sufyani yang sedang kita sebut sekarang ni. Yang mana mereka ni akan menentang Imam Al-Mahdi. Jadi dia kata sini, dan bersalahan ulama, yakni ulama berselisih pandangan pada muncul Sufyani, maka dikata setengah daripada alamatu kubra. Maka setengah ulama kata apa dia? Muncul zahirnya tentera Sufyani ini, setengah ulama kata termasuk dalam alamatu kubra, tanda besar kiamat. Setengah ulama katalah. Di sini kata berselisih pandangan ulama, ya. Okey. Jadi ini ikhtilaf saja, tidak kata muafakat. Baik, kemudian dan hendaklah kami ini maknanya nisbah kepada tuan pengarang kitab lah. Kami itu maknanya
tuan minal kita. Dan hendaklah kami memulai dengan menyebutkan Sufyani. Maka kita tengok apa kata tuan pengarang kitab ni tentang Sufyani ni. Maka kami kata bahawasanya, tambah situlah, bahawasanya ia, tambah ia tambah dhamir ia, yakni ia balik kepada Sufyani ni. Maka kami kata bahawasanya ia Sufyani itu laki-laki. Maknanya dia laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Daripada, yakni asalnya, salasilahnya, daripada zuriat Abi Sufyan bin Harb. Haraba tu bacanya Harb. Ha bari atas, ra mati, ba mati. Harb. Gitu. Baca harab pun senang lah. Al-Umawi. Al-Umawi maknanya dinisbah kepada Bani Umawi. Umayyah, Bani Umayyah lah. Sebab tu dia panggil Bani Umayyah. Al-Umawi itu maknanya keluarga Umawi. Keluarga besar bagi Bani Umayyah. Baik. Jadi mereka ni adalah keturunan Abi Sufyan bin Harb Al-Umawi. Zahir ia, yakni muncul ia, keluar ia Sufyani dengan negeri Yaman. Asal-asal dia lah daripada Yaman. Berjalan ia dengan manusia akan perjalanan yang baik. Mula-mula nampak macam baik, maksud dia. Perjalanan mereka ni mula-mula nampak macam baik. Sebab mereka ni di kalangan apa dia? Macam saya sebut tadi lah. Macam Abdul Rahman bin Muljam. Mereka-mereka ni orang yang hafiz Quran. Maknanya bukan calon-calon orang lah ni. Sebab tu dia kata apa dia? Berjalan ia dengan manusia akan perjalanan yang baik. Maknanya nampak zahir orang yang hafal Quran. Memang dia, golongan ni banyak penghafal Quran. Sebenarnya biarlah saya sebut, biar saya sebut. Kalau hari ni hari yang sedang kita lalui sekarang ni, agak-agaknya gambaran Sufyani ni merujuk kepada golongan mana? Dia mesti ada. Siapa dia? Iaitu mereka-mereka yang menguasai negara Arab Saudi sekarang. Itulah Sufyani yang digambarkan, yang nampak ciri-ciri dia begitu. Yakni daripada campur keturunan Bani Sa'ud. Bani Sa'ud ni iaitu pengasasnya daripada kerana dialah timbul nama Arab Saudi sekarang ni. Kan sekarang ni dipanggil Republik Arab Saudi. Dulu sebelum Arab Saudi dipanggil Hijaz. Dulu Arab Saudi itu dipanggil Hijaz. Arab Saudi ni bila timbul? Saudi Arabia. Bila timbul? Timbul selepas daripada 1924. Maknanya 100 tahun yang lalu baru nama Arab Saudi ni muncul. Sebelum tu dipanggil Hijaz. Itu dia. Kenapa dia panggil Arab Saudi? Cuba tengok Arab, lepas tu Saudi. Saudi itu nisbah kepada keluarganya Bani Sa'ud. Bani Sa'ud. Lebih tepat lagi merujuk kepada Gubernur
yang memerintah, dulu dipanggil apa dia? Najat. Najat sekarang ni ibu negara Saudi. Apa dia? Ibu negara Saudi sekarang nama apa? Riyadh. Dulu dalam hadis Nabi sebut Najat. Najat sekarang ni Riyadh. Jadi ibu negara Arab Saudi. Baik. Jadi mula-mula Gubernur Najat, dia jadi gubernur, orang yang menguasai daerah Najat. Namanya Muhammad ibnu Saud. Muhammad ibnu Saud. Zaman dia tu lah, zaman Muhammad ibnu Saud tu lah hidupnya pengasas fahaman Wahabi. Siapa dia? Muhammad ibnu Abdul Wahab. Zaman tu lah tu. Baik. Jadi Muhammad bin Saud ni, dia bercita-cita, dia ada cita-cita. Sebab Muhammad bin Saud ni, bapa dia keluarga Saud, Bani Saud, yakni satu kabilah Arab lah. Mak dia, mak Muhammad ibn Saud ni, mak dia ditilik kata ulama, kata ahli sejarah, mak dia ni ada keturunan Yahudi, Bani Qainuqa. Nama Yahudi. Belah mak dia keturunan Yahudi. Baik. Jadi bapa dia nikah dengan mak dia, jadi adalah keturunan Yahudi itu. Baik. Jadi Muhammad bin Saud ni, dia ada cita-cita. Untuk apa? Untuk menguasai, menjadi penguasa bagi seluruh Hijaz. Bukan masa itu dia gubernur. Gubernur ni dia jaga Riyadh sajalah. Najat macam satu negeri saja. Tapi dia nak jadi, kira macam apa dia? Nak jadi raja besar lah, yang menguasai seluruh Arab Saudi tu. Dah dulu panggil Hijaz lah. Maka ketika itu juga Muhammad bin Abdul Wahab ni, masa tu dia sedang apa dia? Sedang apa dia? Bangkit untuk menyebarkan fahaman dia tu. Maka Muhammad bin Saud ni, dia tengok, dia fikir macam mana nak memperluaskan pengaruh politik dia untuk cita-cita dia nak menguasai seluruh Hijaz tu. Maka dia nampak Muhammad bin Abdul Wahab ni berpotensi untuk dia gunakan bagi menjayakan cita-cita dia. Maka dia pun pakat dengan Muhammad bin Abdul Wahab ni. Kira pakatnya macam mana? Aku tolongmu, mu tolong aku. Macam mana? Aku tolong kau. Aku ni kan gubernur Riyadh. Aku ni kan gubernur Najat. Aku akan tolong sebarkan fatwa-fatwa kau. Kan kau bawa fahaman kan? Fahaman kau. Fahaman tu lah. Wahabi tu. Aku ada kuasa. Aku akan gunakan kuasa untuk tolong sebarkan fahaman kau. Tapi engkau kena tolong aku. Tolong apa? Tolong dalam ketika engkau ceramah, dakwah, angkat aku supaya orang maknanya mengikut kepada pemerintahan aku. Masa tu kan Muhammad Abdul Wahab ni kan dia galak ceramah sana ceramah sini untuk sebar pahaman Wahabi tu. Maka dipanggil kata ulama, maka berpakatlah dua Muhammad. Satu Muhammad bin Abdul Wahab kepentingan untuk sebarkan fahaman apa dia? Fahaman sesat dia. Kemudian Muhammad ibn Saud berkepentingan untuk menyebarkan politik dia. Itu dia. Jadi akhirnya dengan pakat dua orang ni, maka pengaruh Muhammad ibn Saud pun tersebar dan dakwah fahaman Wahabiyah yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdul Wahab ni pun tersebar juga. Maka di situ punca asal-usul berkembang fahaman Wahabi. Kemudian diringkaskan ceritanya, pada tahun 1923, sebelum tu
sistem khilafah umat Islam berpusat di mana? Di Turki. Dipanggil Bani Uthmaniyah. Yang saya sebut tadi paling lama memerintah atas nama khalifah. Sistem khilafah. Maknanya sampai 1923 jatuh Bani Turki Uthmaniyah. Kerana apa dia? Kerana pakatan jahat daripada geng-geng Wahabi. Masa tu Muhammad bin Saud dah mati dah. Muhammad Abdul Wahab mati dah. Dia punya generasi yang menyambung legasi dia ni. Maka menjatuhkan Raja Husin ketika itu. Raja Husin ni khalifah yang menjaga dua tanah suci masa tu. Bawah atas nama khalifah Turki Uthmaniyah yang menjaga dua tanah suci, Mekah, Madinah. Raja Husin nama dia. Ahlul Bait Nabi lah, Raja Husin. Jadi jatuh dengan cara merampas kuasa, menggulingkan Raja Husin dengan cara membunuh para ulama, dan akhirnya pada 1924 secara rasminya maka bermulalah pemerintahan di bawah nama Arab Saudi dan kekal sampai hari ini. Dan sekarang ni maknanya kalau kita tengok Arab Saudi, fahaman mereka adalah fahaman Muhammad ibnu Abdul Wahab. Itu jelas dalam fatwa-fatwa mufti mereka sampai sekarang ni. Itu dia. Itu sejarah lah. Baik. Jadi sebenarnya Sufyani ni yang ke depan nanti ni datang dari sini ni, daripada sini ni. Nanti kita tengok. Itu dia. Yang akan jadi Sufyani. Ni. Ya. Kerana kita tengok antara ciri bila sebut Nabi kata Sufyan ini apa tadi? Mula-mula kita sebut satu kelompok yang zalim dan lagi kejam. Apa kekejamannya? Di antara kekejaman kelompok ini suka membunuh. Suka membunuh. Terutamanya ulama-ulama orang soleh dia paling suka dibunuh. Sebab apa? Di atas nama membenteras kesyirikan yang berlaku kepada umat Islam dibunuh. Ini Sufyan ini. Maka kalau kita tengok ciri-ciri itu, duduk kat siapa hari ini? Siapa hari ini yang suka mengkafirkan? Orang yang tawassul, orang yang ziarah kubur, tawassul dengan para wali. Siapa dia? Yang suka mentakfirkan. Tak lain tak bukan datang dari kelompok Wahabi. Sebab itu orang yang terikut dengan pahaman Wahabi ni amat bahaya. Saya tengok pengalaman saya orang yang terikut pahaman Wahabi ni, dia punya mata dia jadi liar. Mata dia jadi liar. Maksud liar macam mana? Dia akan melihat orang yang tak sefahaman dengan dia dengan pandangan macam kita ni ahli neraka. Dia tengok kita ni macam kita ni satu bangsa yang memang confirm neraka. Dia pandang salam pun tak nak. Sebab tu jadi dekat masjid apa tu? Bukit Begoh. Saya dah cerita beberapa tempat dah. Malah nak cerita ni. Tapi dekat Bukit Begoh tu, masjid Bukit Begoh, Teluk Mas. Sampai bawa pedang dalam masjid. Bawa pedang samurai, puak-puak ni. Kes apa? Kes lepas engkau sembahyang Jumaat, kita pula nak sembahyang Jumaat. Tak sah ikut engkau orang semua ni. Tu yang kemarin tu kecoh isu satu masjid Teluk Mas sembahyang Jumaat 2 kali. Maksud 2 kali tu imam lah, maksudnya ni lah, imam satu lah, maksudnya imam masjid lah, dengan orang kampung lah yang tak terpengaruh lagi dengan Wahabi ni. Habis puak-puak ni, dia puak-puak dia pula, imam dia, tok khatib dia. Pasal apa dia kata?
tak sah ikut orang ni. Imam ni tak sah. Pasal apa? Mengamalkan syirik. Dia kata syirik nak ikut macam mana? Dia kata tak sah jemaat. Sampai tahap bawa pedang. Apa nak jadi, jadi kata. Kes polis kes polis. Tu. Dekat bukan negeri lain, negeri kita, Melaka. Kepala dia orang Semudang. Kepala dia. Saya sebut dah. Yang mana tahulah. Kepala dia. Maksudnya dia punya pimpinan dia antara yang mempengaruhi orang kampung jadi macam tu, orang Semudang. Anak jati Semudang. Bekas pelajar tu pula tu. Tak payah sebut lah tu. Bahaya tu. Kalau sebut bekas pelajar tu, tahulah. Dekat Semudang tu tak ada tempat lain dah. Kan? Bekas pelajar situ. Jadi akhirnya dekat Melaka ni jadi kepala Wahabi. Mana silap tak tahu. Okey? Tu. Jadi saya nak katanya bibit-bibit ke arah Sufyani ni tak lain puak-puak Wahabi ni lah. Tu dia. Sebab tu saya pesan hati-hati sebab pahaman Wahabi ni sudah meratai di mana-mana. Ustaz dia ada je mana-mana. Berhati-hati. Jangan sampai terikut. Adat kata siapa yang dah ikut payah nak tarik balik. Adat kata payah. Hati-hatilah, saya pesan sungguh ni. Pasal apa? Ini nampaknya kelompok ni lah yang memenuhi ciri-ciri Sufyani yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita cerita sekarang ni. Kejam puak-puak ni. Tengok bila dia kuasai Arab Saudi lepas 1924, apa di antara dia buat? Puak-puak ni dibunuh sebanyak-banyaknya ulama ahli sunnah wal jamaah. Banyak. Di antaranya Syekh Abdullah Az-Zawawi, salah seorang tokoh ulama besar mazhab Syafi'i Makkah Al-Mukarramah. Dibunuh depan rumah dia. Dia keluar rumah nak pergi mengajar dekat Masjidil Haram. Dipenggal kepalanya. Tentera-tentera Wahabi. Tu. Jadi kalau tengok ciri-ciri yang ada pada Sufyan ini ada pada Wahabi. Saya sebutlah ni. Tu tak ada nak selindung-selindung lah. Sebab pandangan ulama pun terarah ke situ lah. Siapa tu Sufyan ini? Puak-puak tu lah. Tak lain tak bukan. Sebab tu kita hati-hatilah. Jangan sampai kita terpalit, terikut. Sebab tu kita penting. Antaranya, sebab itulah saya nak baca kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Untuk apa dia? Nak bagi reti, faham macam mana pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah tentang ayat Quran mutasyabihat. Sebab dia berkaitnya nak jadi kejam ni salah faham kepada ayat Quran tu lah. Terutama ayat mutasyabihat. Dia ada kait kat situ lah. Okey, baik. Mana ni? Hingga bahawa zahir, maknanya zahir nyata pekerjaannya dan telah tetap kelakuannya, maknanya nampak baik mula. Yalah, orang-orang hafal Quran ramai dalam tu kan. Abdul Rahman bin Muljam punya benih, malamnya ibadat, siangnya puasa, takkan hebat tu, kelakuan baik dah. Tapi rupanya dalam hati dia, macam satu gunung berapi, tunggu masa meletup. Macam tu ibarat dia lah. Baik. Kemudian berbalik ia atas segala manusia dengan celaka. Dah mula dah ni. Maka membunuh ia. Ni kejam ni. Maka membunuh ia Sufyani akan ahli pekan. Maknanya orang yang berada di bandar-bandar,
Maksudnya begitu. Dan menghina ia dengan segala orang yang saleh-saleh, orang yang baik-baik. Dihinakannya. Kemudian, dan segala ulama yang besar-besar. Hina. Jadi, hari ini kita tengok, yang menghina ulama-ulama siapa? Dengan istilah-istilah macam kuburiyun, penyembah kubur lah. Capaliyun lah. Kalau pakai kopiah ada apa? Cap apa tu? Iyalah, macam kopiah tu ada lambang apa dia? Capal Nabi ada panggil. Golongan ni kelompok capaliyun lah. Orang pakai capal kat kaki, dia letak kat kepala. Kau punya biadab, kau hajar tu. Kan? Padahal ada je. Kenapa dilukis gambar capal di kopiah tu? Ada nas dia. Ada nas. Antaranya dalam kitab Imam Hakim Al-Mustadrak, hadis kelebihan tentang capal Nabi. Itu. Lepas tu ulama melakarkannya untuk diambil tabarruk. Maknanya tujuan lakar dekat kopiah tu apa dia? Dia panggil tabarrukan. Ambil berkat hasil daripada lakaran capal Nabi. Sesuatu yang terkait dengan Nabi SAW, ia jadi mulia. Itu hujah dia pun. Bukan, tapi dia duduk sini-sini. Tu. Dia tengok je kita pakai kopiah ni, ada lambang capal kan? Tu, puak-puak capaliyun dah datang. Puak-puak capaliyun. Capaliyun. Maknanya sindir lah tu. Puak-puak orang pakai selipar, orang pakai capal dekat kaki, dia pakai kat kepala pula. Nampak? Ni menghina, dia pakai. Ciri-ciri Sufyan ni. Menghina dengan segala orang yang salih-salih dan segala ulama. Ni kalau orang Wahabi dengar kuliah ni, mengamuk dia. Kalau ada lah. Memang ada pun. Saya banyak kali kena maki dengan puak-puak ni. Ada sampai nak saman pun ada. Kita kata apa? Allah, macam-macam dah. Ni puak-puak Sufyani ni. Inilah gambaran Sufyani ni. Baik, kemudian, dan menjalan ia pada manusia akan sebagai jalan yang jahat, dan keluar ia dengan tentera yang amat banyak, lagi mengejuti. Maksudnya secara mengejut, maknanya ramai yang ikut ni, yang jadi tentera Sufyani ni ramai macam hari ni. Sebab tu hati-hati takut jadi dia macam ni lah sipir dia. Pada saya lah, orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi secara penuh, maka dialah di antara kelompok yang akan menjadi tentera Sufyani. Wallahu a'lam. Tapi kalau tengok ciri-ciri tak ada lain lah, puak-puak ni lah. Okey. Baik. Hingga sampai berkesudahan kepada negeri Syam. Akhirnya Syam, yakni Syam ni, bila sebut Syam, kat mana? Bila sebut Syam, kat mana? Dia ada 4 negeri dipanggil Syam ni. Syria, Palestin, Jordan, satu lagi apa? Dia 4. Lebanon, Syria, Jordan, Palestin. Ini dia panggil apa ni? Bumi Syam dia panggil. Jadi antara 4 negeri itu, dia punya apa dia? Tempat camp dia lah ni. Pusat dia. Itu dia. Jadi setengah ulama kata di Syria, setengah kata di Jordan. Palestin mungkin taklah. Sebab Palestin pun masuk bumi Syam juga. Ataupun Lebanon.
Lebanon pun tak nampak situ. Jadi kemungkinan antara Syria dengan Jordan, salah satulah. Jordan pun boleh jadi juga, sebab Jordan sekarang ni tengah kuat Wahhabi. Tengah kuat Jordan. Baik. Jadi akhirnya dia menetap di Syam. Syam tu sebagai pusat dia, dan berhimpun atasnya beberapa kabilah. Gabung kabilah-kabilah yang dinamakan dia Bani Kalb. Bani Kalb. Kalbi ni anjing. Kalbun anjing. Bani Kalb. Ada antara Bani yang akan bergabung dengan Sufyan ini. Serta saudaranya, bermula mereka itu terlebih banyak manusia, bilang-bilangan, maknanya yang ikut Sufyan ni ramai. Ramai. Maksudnya yang terikut-ikut. Asas fardu ain tak mengaji, ikut. Tu. Kebanyakan yang ikut ni sebab tak mengaji. Asas tauhid tak mengaji, fiqh tak mengaji, tasawuf tak mengaji. Boleh ikut. Tu. Dulu saya pernah cerita kat sini kan, ada seorang budak perempuan universiti, pelajar universiti lah. Dia pernah PM saya tau, dekat messenger tu. Dia tanya, mula-mula dia letak dia hantarkan apa dia, maklumat tentang masa tu ISIS. Ingat tak ISIS dekat Iraq dulu kan? Dia punya khalifah dia siapa tu? Abu Bakar al-Baghdadi, mati dah. Itu pun masa tengok mayat dia, rupanya penuh tatu. Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi, rupanya ISIS tajaan Yahudi. Untuk apa dia? Macam-macam lah propaganda dia. Antaranya untuk memburuk-burukkan apa dia? Imam Mahdi. Kononnya tengok Imam Mahdi ni tu kan dia gunakan panji masa tu kan, ISIS kan dia bawa apa dia, kalau bergerak kelompok dia kan bawa bendera apa tu hitam yang ada apa tu lambang khataman nubuwah tu kan, la ilaha illallah. Lepas tu ada gambar khataman nabi tu, bendera tu dia seolah-olahnya itulah apa dia, Imam Mahdi punya tentera. Jadi perempuan ni dia PM saya, dia kata, Ustaz, dia mungkin masa tu dia tengok kuliah ni kan. Dia tanya, dia kata, Ustaz punya pandangan, saya nak tanya pandangan Ustaz tentang ISIS ni, adakah inilah panji-panji yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Lepas tu saya jawab, saya kata, ini bukan. Kalau ISIS ni lah yang awak maksudkan, tapi dia tanya tu bukan tanya nak tahu, tapi tanya supaya harapnya saya ni memberikan satu jawapan yang menyokong apa yang dia faham. Maknanya dia tanya tu bukan nakkan jawapan, tapi dia tanya tu supaya harap saya ni bagi sokongan. Maknanya, oh ni lah dia, betul ni dia. Rupanya bila saya kata ni bukan, ISIS ni bukan, ini bukan panji-panji yang dibawa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh panggang daripada api. Kenapa Ustaz kata begitu? Jadi berhujah. Akhirnya saya tanyalah latar belakang sikit dia ni, rupanya pelajar universiti. Nak tahu tak dia kata apa? Saya akan tinggalkan pengajian saya untuk pergi ke sana, untuk bai'ah dengan Khalifah ISIS. Sambil tara tu, perempuan pula tu. Rupanya dia apa? Dia dah terpengaruh dengan lepas tu saya tak tahu apa cerita. Sebab cerita tu habis di situ. Saya pun tak tahu apa cerita. Dia pergi tidak, wallahu a'lam. Tapi ada bunyi-bunyi lepas tu kan apa dia? Kita punya Datuk Ayub Khan masa tu kan. Datuk Ayub Khan masa tu dia jadi ketua apa? Yang ni lah yang tangkap orang-orang yang terlibat dengan ISIS ni. Dan antara yang ditangkap tu nak pergi ke Iraq tu antaranya pelajar-pelajar universiti. Tangkap. Tak tahulah, mungkin dia ada sekali ke, wallahu alam. Sebab saya tak tahu cerita lah. Sekarang tu nak ceritanya, ada je orang Islam yang
terpengaruh dengan ISIS kan. ISIS sekarang mana? Mana ISIS sekarang ni? Habis dah, tak ada dah. Habis cerita. Tapi Yahudi dia akan sentiasa buat satu propaganda untuk wujudkan satu kelompok yang kononnya Islamik, tapi sebenarnya tajaan mereka untuk apa dia? Merosakkan Islam daripada dalam. Sebab tu Wahabi antara propaganda Yahudi yang berjaya untuk menarik umat Islam supaya apa dia? Berpecah dalam sudut akidah. Berjaya. Lepas tu Nabi bagi tahu dah, umat aku akan berpecah 73. Satu je yang selamat, ahli sunnah wal jamaah. Halai semua kulluhum finnar. Semuanya ke neraka belaka, Nabi kata. Hadis tu nak? Nah, tu. Lepas tu hati-hati ni, macam-macam cara ni. Ha, tu. Baik. Kat mana tadi? Dan tersebut dalam Tazkiratul Qurtubi. Wallahu a'lam. Kita sambung pada minggu depan.